السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Sentuhan Kasih Ibu, Asas Pembinaan Insan Bertakwa. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan kita nikmat yang paling agung, iaitu nikmat dilahirkan dalam fitrah Islam. Bukan semua manusia diberi peluang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, tetapi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibesarkan dalam suasana Islam, diajar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, dididik untuk mendirikan salat, mengaji Al-Quran serta memahami batas halal dan haram sejak dari kecil lagi. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengiktiraf jasa seorang ibu, seperti mana firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14 yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceritakan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapamu, dan ingatlah hanya aku jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, siapakah dia insan yang paling awal mencorakkan hidup kita dengan Islam? Tidak lain dan tidak bukan, itulah ibu. Insan pertama yang paling banyak berjasa dalam hidup kita. Sejak dalam kandungan lagi, kasihnya sudah mengalir. Dia menanggung keperitan ketika mengandung, menanggung kesakitan ketika melahirkan, sanggup berjaga malam dan bersabar demi memenuhi keperluan kita. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathali al-bahimati tuntaju al-bahimah hal tara fiha jad'a'a." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah kesucian Islam, maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Seperti halnya binatang melahirkan anaknya dengan selamat, adakah kamu melihat padanya sebarang kecacatan, yakni sejak lahir? Riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meletakkan ibu pada kedudukan yang sangat tinggi. Apabila ditanya siapakah yang paling berhak untuk dilayani dengan baik, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut ibumu sebanyak 3 kali sebelum menyebut bapamu. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya
telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Qala, "Ummuka." Qala, "Thumma man?" Qala, "Thumma ummuka." Qala, "Thumma man?" Qala, "Thumma ummuka." Qala, "Thumma man?" Qala, "Thumma abuka." Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku layan dengan sebaik-baiknya? Baginda menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Bapamu." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi isyarat yang jelas bahawa Islam sangat menuntut umatnya untuk mengiktiraf dan menghargai, memberi khidmat sebaiknya kepada insan yang bergelar ibu. Ini kerana melalui kasih sayang, doa dan didikannya lah terbentuknya siapa kita pada hari ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ramai tokoh besar lahir daripada didikan ibu yang sabar dan tegas. Antaranya kisah ibu kepada Imam Asy-Syafi'i, iaitu Fatimah binti Ubaidillah Az-Ziyah, yang memberikan contoh nyata bagaimana kasih sayang, kecekalan dan kebijaksanaan seorang ibu mampu membentuk seorang anak menjadi insan agung yang memberi manfaat kepada umat sepanjang zaman. Beliau bukan sekadar seorang ibu, bahkan menjadi insan terawal yang membentuk kefahaman dan kepribadian Imam Asy-Syafi'i dalam mengenal agama dan mencintai ilmu. Setelah kematian suaminya ketika usia muda, beliau tidak mewarisi sebarang harta, namun tidak menjadikan kemiskinan sebagai halangan untuk memberikan pendidikan terbaik buat anaknya. Beliau sanggup berhijrah dari Gaza ke Mekah semata-mata untuk membolehkan anaknya menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau juga menghantar anaknya ke kawasan perkampungan yang masih mengekalkan keaslian bahasa Arab supaya lidah dan kefahaman anaknya terpelihara. Hasil daripada asuhan tangan seorang ibu seperti beliau, lahirlah seorang ulama besar yang mampu memberikan fatwa sejak usia 15 tahun di bawah bimbingan Imam Malik. Hari ini sebahagian besar dunia Islam mengikut mazhabnya. Maka jasa dan didikan ibu bukan sahaja berjaya mencorakkan keupayaan umat Imam Asy-Syafi'i, tetapi juga berjaya memberi kesan kepada peradaban dunia Islam. Begitulah hakikat sentuhan kasih ibu yang tidak mengharapkan apa-apa balasan, tetapi mampu memberi kesan kepada hati dan pembentukan akhlak anak-anak. Seorang ibu sentiasa memandang anaknya dengan penuh harapan, menaruh sangka baik dalam segala keadaan, sama ada senang maupun susah. Dalam doanya terkandung keyakinan bahawa anaknya akan menjadi insan yang berguna. Sebab itu, ibu tidak hanya dikenang pada hari tertentu, bahkan Islam menuntut kita untuk terus berbuat baik kepada ibu dan mendoakan mereka selagi hayat dikandung badan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hayati sebuah kisah yang direkodkan dalam Sahih Muslim. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki soleh bernama Juraij, seorang ahli ibadah daripada kalangan Bani Israel. Beliau terkenal dengan amalannya dan kesungguhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap mengujinya, bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai peringatan penting buat umat Islam. Mafhum daripada kisah ini, suatu hari ketika Juraij sedang khusyuk menunaikan solat sunat, ibunya datang memanggilnya. Tetapi kerana terlalu ingin menyempurnakan solatnya, Juraij tidak menyahut panggilan si ibu. Kejadian ini berlaku berulang kali hingga akhirnya si ibu berasa kecewa, lalu berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah-wajah para pelacur." Akhirnya Juraij benar-benar diuji
Dia difitnah telah berzina dengan seorang wanita hingga melahirkan anak. Orang ramai mencacinya. Tempat ibadahnya dirobohkan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bayi yang difitnah sebagai anaknya telah berkata dan membersihkan nama Juraij daripada tuduhan palsu tersebut. Dalam kisah ini, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar tidak meletakkan ibadat sunat, mengatasi tanggungjawab pada ibu sendiri. Ini bukan untuk meremehkan nilai ibadah, tetapi untuk memperbetulkan mana yang paling utama. Menjaga hubungan dengan ibu bapa adalah suatu kewajipan, manakala solat sunat adalah ibadah yang dituntut tetapi boleh ditangguh jika terdapat keperluan yang lebih besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah, ibu adalah insan yang doanya menjadi benteng dan rahmat sepanjang hidup kita. Maka tugas kita sebagai anak bukan sekadar memenuhi keperluannya, tetapi menjaga hatinya, mendoakannya sentiasa, sentiasa menyantuninya, dan tidak sekali meninggikan suara terhadapnya dalam nada kecewa sekalipun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan sebarang perkataan kasar kepada kedua-duanya, sekalipun perkataan hak, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Begitulah Islam melarang kita mengeluarkan kata-kata buruk, walau sekecil ha atau pun kepada ibu bapa, apatah lagi meninggikan suara atau menyakiti perasaan mereka. Jangan sampai ada dalam kalangan kita yang derhaka, tanpa belas ihsan, sanggup mengabaikan orang-orang tua hanya kerana kesibukan kerja. Wajar untuk kita renungkan bersama. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Lalu ditanya, siapakah yang hina itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu orang yang sempat hidup bersama salah seorang ibu bapanya atau kedua-duanya, tetapi dia tidak mengambil peluang itu untuk masuk syurga. Riwayat Muslim. Oleh yang demikian, peliharalah hubungan dengan ibu dan bapa, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Doakanlah mereka, berikanlah khidmat sebaiknya buat mereka, dan jadikanlah kasih mereka sebagai pencetus semangat untuk menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan memberi manfaat kepada umat. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita lakukan menjadi asbab kebaikan dan terus mengalir sebagai pahala buat mereka, insya-Allah. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa kedudukan seorang ibu sangat mulia dalam Islam, sehingga kan Rasulullah SAW sendiri meletakkan hak dan layanan terhadap ibu melebihi daripada yang lain. Yang kedua, anak-anak hendaklah menyantuni dan memberi khidmat sebaiknya kepada ibu bapa, kerana ketaatan dan kasih kepada mereka adalah kunci keberkatan hidup dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, umat Islam hendaklah bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan sebagai Muslim berkat bimbingan dan didikan ibu bapa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.